Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk video kali ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak set up projek dan macam mana kita nak run AI Live Host ni lah. So first thing first adalah set up dekat setting. So saya masuk ke project dashboard, kita boleh masuk ke my project. Dan kemudian dekat sini tuan-tuan boleh create projek baru kalau tuan-tuan tak ada projek lagi. Contoh tulislah apa-apa nama projek tuan-tuan dan tekan create project. Saya tekan sini, open. Dan kemudian untuk setup, kita perlu setup dekat setting. Okay, so dekat setting ni, kalau tuan-tuan tak tahu boleh rujuk tutorial semula. Dekat setting ni, kita ada live connection. Okay, live connection ni untuk apa? Selepas kita live, kita tekan dulu butang live, go live, dan kemudian barulah kita boleh connect dengan kita punya live tersebut. Sebab apa? Dengan live connection ni, kita boleh dapatkan komen, like dengan GIF, siapa yang bagi GIF dan sebagainya lah. So live connection ni dia punya fungsi dia itu. So first thing first, kita memang kena live dahulu. Okay, contoh saya masukkan orang yang dah live dah sekarang. Okay, saya masukkan mungkin Papa Laris dengan live sekarang. Dan kemudian saya tekan test connection. Kalau dia live, kita boleh connect lah dengan live tersebut. Okay, sekarang dia tengah live. Dan barulah kita boleh tekan start monitoring untuk kita monitor live tersebut. Okay, dan kemudian dah connect, dan kemudian kita boleh nampak komen-komen yang ada dekat live tersebut. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi pada bahagian monitor, tuan-tuan boleh nampak viewers dengan likes dekat live tersebut. Okay, so itu satu. Dan kemudian okay, kalau tuan-tuan tak masuk ke session ID dengan IDC, TikTok detect tuan-tuan ni adalah robot. Jadi mungkin komen-komen ni dia akan lambat naik. Okay, macam mana kita nak dapatkan session ID dengan IDC ni? Senang je. Tuan-tuan pergi pada Google Chrome, pergi pada bahagian TikTok, tekan inspect, dekat network ni. Alamak, saya dah lupa sebenarnya. Dekat network, sekejap saya cari. Okay, dekat sini, dekat application ada cookies. Okay, tekan right click, inspect application. Dekat cookies ni, tekan TikTok. Kemudian tuan-tuan cari dekat tepi ni session ID dengan IDC. Okay, ini IDC Ali SG. Okay, masukkan. Dan juga session ID. Sekejap, session ID. Saya tak nampak mana session ID dia. Okay, ini session ID. Kita copy dan masukkan dekat TikTok, dekat setting tadi. Okay, dan kemudian tekan save changes. Jadi dengan cara ni, TikTok detect tuan-tuan dan perempuan masuk ke TikTok tu menggunakan TikTok tuan-tuan sendirilah. So tak ada masalah dah. So komen-komen akan terus naik dekat sini kat bawah. Start monitor je. Sekali tekan je dia akan terus detect lah semua komen-komen yang ada. Okay, so make sure untuk live connection ni kita kena tekan je lepas kita live. Okay, dan kemudian seterusnya kita perlu set up yellow bag. Okay, yellow bag ni maksudnya produk. Kita nak tambah produk dengan nak tambah live host kita. First kita tambah dulu produk. So macam saya ada ikan perkasam. Tekan add yellow bag, ikan perkasam. Okay, dekat sini tuan-tuan masukkan detail produk tuan-tuan tu. Okay, ikan perkasam, harga berapa, dalam beg berapa, beg kuning berapa dalam berapa beg ni, maksudnya dalam beg kuning berapa, dan USP dia apa, dan value dia apa, problem solve. Kalau isi lebih detail, lebih tepat, maksudnya lebih best lah dia punya jawapan, lagi cantik. Okay, dan kemudian boleh masukkan link jangan masukkan. Okay, sebab apa? Sebab kita tak nak TikTok detect kita menjual dan suruh orang beli dekat link. So tak perlu masukkan, dan masukkan je yang lain-lain ni. Dan kemudian masukkan produk knowledge yang lain. Kalau ada extra lah, masukkan je sedetail mungkin. Okay, makin detail makin pandailah AI kita ni mengenai produk kita, kenali produk kita. Okay, so ini untuk yellow bag. So dah masukkan, tekan je save changes yang atas ataupun yang bawah ni, save. Dah siap satu produk. Nak tambah produk lagi, beg kuning lain boleh tambah lagi. Okay, dan kemudian selepas tambah produk, kita tambah add my live host. Okay, live host ni ada satu yang pre-built dah, Eva AI. So ini kita dah masukkan lah, boleh tambah sikit Malay, Malaysian, slang KL ke apa.
Okay. So dekat sini kita macam nak bagi satu karakter dari kita punya AI live host kita. Okay, karakter dia maksudnya dia bijak ke, dia pandai menjawab sebagainya. So kita bagi karakter AI kita dekat sini. Okay. So saya masukkan dua, satu kat Lina, satu lagi Eva AI. Dan kemudian dah siap, kita tekan save. So dua item ni, produk dengan live host ni, nanti kita akan bagi dekat AI Brain. Okay. So dekat AI Brain, okay, AI Brain ni fungsi dia apa? AI Brain ni lah yang akan berfikir untuk menjawab soalan. Daripada komen-komen yang dia dapat, dia akan masuk ke AI Brain. AI Brain akan bagi jawapan based on kita punya produk dan kita punya AI live host kita. Okay. So macam saya guna use my key. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh guna free je, usage unlimited. Tak perlulah nak bayar apa-apa untuk kita guna AI Brain ni. Okay, kita menggunakan AI Brain apa? Kita menggunakan Grok. Okay, Grok ni akan berfikir, menjawab soalan-soalan yang orang bagi. Okay. Dan dekat bawah ni tuan-tuan boleh tambah live host on duty. Siapa? Macam saya on duty sekarang kat Lina. Okay, tuan-tuan boleh masukkan kat Lina. Dan dia akan masukkan lah persona yang tuan-tuan bagi kat Lina tadi. Dan kemudian produk saya masukkan ikan kasam. Dia akan masukkan lah detail ikan kasam tadi. Dan kemudian answer behavior ni. Okay, contoh tuan-tuan dan perempuan ni sekali live maybe 1,000-2,000 viewers. Kita tak nak AI kita ni jawab semua satu-satu dan banyak. Jadi kita boleh tetapkan dia boleh jawab 50% je soalan, dia boleh jawab 75% je. Ataupun kita boleh set up custom kat sini lah. Ada custom je. Ataupun selain daripada ini, kita boleh setkan juga berapa soalan before CTA. Maksudnya before dia pergi kepada CTA. So 5 soalan dia jawab, CTA. 5 soalan jawab, CTA. Okay. So selepas dah siap setup, save changes. Dan kemudian tuan juga boleh tekan test AI respond. Okay. Tekan dan tunggulah jawapan yang diberikan, apa yang Grok ni berfikir. Okay. So saya tengah testing. Tekan testing. Okay, so dia dah bagi jawapan. Hai, saya Kak Siti, 25 tahun, ikan perkasa tradisi kampung. Ni adalah contoh-contoh apa yang dia akan jawab dekat user nanti. Okay, so kita punya AI Brain, kepala otak dia dah berfungsi sekarang. Otak AI kita dah berfungsi. Dan kemudian kita akan pergi kepada bahagian seterusnya. Selepas Brain adalah mulut, voice. Okay. So dekat voice ni, inilah yang menentukan sama ada kita punya AI tu nampak macam orang, ataupun nampak macam robot, ataupun dia punya cara bercakap dia macam mana lah. So sama juga kita perlu assign live host persona. Dan juga kita boleh pilih lah, kita nak guna OpenAI ataupun Fish Audio ataupun Eleven Lab. Okay. So tuan-tuan boleh tengok dalam tutorial yang sebelum ni macam mana saya setting key ni semua. Okay. Dan kita boleh settingkan model dia. Okay. So kalau tak tahu macam mana nak cari Eleven Lab API key dan sebagainya, boleh tonton tutorial saya sebelum ni. Okay, boleh pergi ke bahagian, saya tak ingat kejap. Okay, ni dia. Pada bahagian tutorial AI live host part 1 ni, kat mana kita nak cari key tu semua. Okay. So kemudian kita boleh setting OpenAI ke Fish Audio ataupun Eleven Lab. Dan kemudian kita boleh letakkan stability. Kalau tuan-tuan tak tahu macam mana nak setting ni semua, tuan-tuan boleh play around lah. Macam mana kita nak setting. Kalau nak setting yang ok, boleh follow setting saya je. Minimum speed, maximum speed ni untuk cara bercakap laju ataupun perlahan. Contoh kalau orang ramai, tuan-tuan boleh naikkan sikit lah speed percakapan dia. Okay. Dan kemudian voice ID ni, saya menggunakan Eleven Lab. Saya boleh pilih lah suara mana yang saya nak. Find voice ID. Okay. Dia masuk ke akaun tuan-tuan dan perempuan. Kalau belum masuk, tuan-tuan perlu login lah. Okay. Tekan pada bahagian explore, Malay. Okay. Contoh tuan-tuan nak guna S1. Contoh nak guna lelaki punya. Stories our hearts tell us at night. Okay, contoh tuan-tuan dengar. Okay, tuan-tuan suka yang S1 ni punya, tuan-tuan boleh pergi di sini, copy voice ID dan pangkar, masukkan dekat sini. Okay, masukkan ID dekat sini. Kalau tuan-tuan rasa tak okey, tukarlah yang lain. Dan tuan-tuan boleh test juga open voice playground. Okay, dan kemudian boleh test dengan masukkan perkataan apa-apa, teks dan tekan generate and play. Hello, cubaan suara 1, 2, 3. Okay, so ini suara yang saya pilih lah. So bagi saya dah okay. Dan tekan save changes. Okay, dah setting semua, save changes. Dan kemudian selepas mulut, kita pergi pada dia menjawab soalan, AI answer. Okay,
So dekat AI answer ni dia ada beberapa pilihan lah. Satu, okay, setting dia, kita pergi step by step. Step satu adalah kita pilih mode dia. Mode dia kita nak guna tak suara, kita nak keluarkan tak suara. Kalau nak keluarkan suara, pilih TTS audio. Kalau nak dia keluarkan box saja, dekat kita punya live tu ada box, ada text saja, pilih yang bawah ni. Maksudnya kita tak perlu bayar lah untuk the generate voice. Okay, sebab voice ni kita perlu bayar. ElevenLabs, OpenAI murah. Dengan Fish Audio, kita perlu bayar dia. Okay, so saya pergi pada bahagian AI answer. Mode dah. Bila audio siap, okay, macam mana kita nak dia menjawab soalan. So kalau tuan-tuan tengok dekat pada bahagian monitor, dekat director, dia ada pool je, hook, pool, satu-satu pool. Dekat sini, kalau cut queue yang terus jawab, maksudnya audio kita dah siap, dia akan terus jawab tanpa dia tunggu satu pool ni habis. Tetapi kalau kita nak insert NQ, contoh dia tengah jawab satu pool yang satu, dia akan insert selepas habis satu baru dia dah jawab soalan. So tuan-tuan boleh pilih lah nak yang mana. Saya lebih suka cut queue and jawab terus. Itu saya punya style lah. Okay, so step 1 ada 2, mode dengan bila audio siap. Step 2, timing. Okay, timing ni maksudnya kita nak dia tunggu dulu berapa saat sebelum dia jawab soalan. Selepas dia jawab soalan, dia tunggu dulu. Maksudnya dia tak terus pergi pada loop seterusnya. Dia pergi satu, dan dia stop dulu, dia pergi seterusnya. Okay, timing ni sesuai. Kalau kita guna nanti kat director mode, kita guna jenis 3 dengan, saya tak ingat, 2 dengan 4 kalau timing ni. Tapi kalau tak guna 2 dengan 4, tak sesuai, maksudnya kosong je. Okay, maksudnya timing ni kalau kita guna lip sync, tak sesuai ada timing. Okay, so lip sync, kalau tuan-tuan nak on dekat lip sync, maksudnya dekat jawapan tu mulut dia sama dengan apa yang dia bercakap, dia sebut. Maksud lip sync ni kena on kan lah. Okay, kalau tuan-tuan tak nak apa ni, tak nak dia tak nak ada lip sync, maksudnya tuan-tuan guna yang, contoh tuan-tuan guna nanti saya tunjukkan dekat director mode ada jenis dia tak perlu lip sync pun tak apa. Sebab apa? Sebab kat video tu tak perlukan orang bercakap. Contoh kalau tuan-tuan nak dalam video tu ada orang bercakap, perlu guna lip sync. Okay, so step 4, ni step 1, 2, 3 dan 4 bawah ni. Okay, step 4 ni macam mana untuk kita guna. Kalau nak guna lip sync, tuan-tuan dan puan-puan perlu masukkan dekat ni lah, lip sync content. Pilih dalam ni. InsyaAllah sekarang ni ada 3. Kita akan masuk lagi, mungkin lagi ramai AI influencer kita dalam ni nanti. Okay, masukkan je dan kita setkan guna ElevenLabs. Suara dia ElevenLabs. Okay, so saya dah guna lip sync Mira Feza. Okay, so tuan-tuan nak masuk yang lain, boleh masuk yang lain lah, yang bawah ni. Okay, contoh kalau cakap tadi, kalau contoh kita nak gunakan dalam answer pun, kita nak guna video yang tak ada orang pun, tak perlulah kita on ke lip sync tu. Okay, dan kemudian AI box. Okay, AI box ni adalah answer box. Kalau kita contoh text only, ini je lah yang muncul, tak ada suara. Tapi kalau kita onkan TTS, AI box ni pun akan muncul dekat kita punya live tu. Dia akan muncul dekat live kita yang sini. Okay, so inilah contoh box dia. Ini adalah jawapan yang dia bagikan. Okay, kita boleh setkan lah custom, kita nak width, scale dia besar kecil dan sebagainya lah, nak tukar color ke, so dia akan naik kat sini. Okay, background audio kita dalam fasa testing lagi, tak berfungsi sepenuhnya lagi. Okay, kalau nak enable AI box, make sure dekat sini on lah, warna hijau. Kalau tak nak on kan, dia tak ada lah, AI box disable. Okay, dan kemudian director mode. Dekat director ni, okay, ini yang penting lah. Tadi AI brain ni kita dah buat dia dekat kepala dia, AI brain, dan kita dah buat kat mulut dia, dan kita dah buat dekat answer dia. Dan kemudian sekarang dekat director mode, okay, untuk yang version yang beli untuk langgan versi mobile, kita perlu tengok bahagian director ni. Okay, sebab dia akan bagi kita punya visual, mata pula visual. Okay, so dekat sini tuan-tuan perlu setting satu content flow. Step dia content flow dahulu. Okay, saya dah setting saya punya. Saya pergi pada salah satu, kita pergi pada, kalau tuan-tuan tekan new flow, dia akan naik macam ni. Okay, so apa kita nak setting dekat flow ni. Okay, so satu nama, tuan-tuan masukkan je nama hook satu. Kategori lah tuan-tuan tentukan lah, kau nak tambah kategori lain ke, agency ke, macam
penerangan ke awareness ke, atau tak boleh masukkan kategori lah. Okey, auto trigger condition. Ni kalau ada trigger condition lah. Maksudnya tak ada trigger condition, kalau ada berapa pun view boleh naik. Kalau tuan-tuan nak on lip sync dekat sini, enable. Okey, make sure enable kat sini. Dan kemudian tuan-tuan boleh macam saya contoh, okey, untuk setup kali ni saya akan tunjukkan macam mana kalau kita enablekan lip sync. Saya enable. Dan kemudian saya pilih live host. Contoh saya pilih live host ni. Okay. Oh, dia tak naik lagi. Okay. So live host saya dah ada sekarang. Ini Rafilza. Okay. So first step dia, kalau kita guna lip sync mode, kita perlu generate audio dulu. So buat skrip untuk skrip ni 50 saat ke bawah. Make sure 50 saat ke bawah. Kalau tak, dia akan jadi panjang lah. Okay. Dan kita masukkan skrip. Ni nak generate skrip ni, kita bagi tahu je ChatGPT, aku nak skrip untuk hook. Buatkan satu skrip untuk 50 saat ke bawah. Dan tuan-tuan boleh pilih nak generate menggunakan Fish ataupun OpenAI ataupun Eleven Lab. Okay. Dan tuan-tuan tekan generate. Bila tekan generate, dia akan generate lah suara based on kita punya skrip. Ini contoh dia. Pernah tak tengah hari nasi panas dah ada, Okay, ni contoh dia suara, dan tuan-tuan boleh download suara ni. Dan kemudian tuan-tuan nak lip sync kan daripada kita punya avatar ni, AI avatar ni. Ini AI avatar kita. Tekan je render lip sync. Nanti dia akan naik macam ni. Pernah tak tengah hari nasi panas dah ada, tapi kita termenung sekejap fikir nak lauk apa yang betul-betul buat. Sebenarnya suara dia lain, tapi suara dia dah ikut suara yang kita baru generate ni. Okay, sebab itulah pentingnya fungsi lip sync dalam kita punya AI live host. Kalau tuan-tuan tak nak ada lip sync, tak ada masalah. Masukkan je apa-apa avatar. Contoh tak nak avatar, tak nak orang cakap, masukkan je produk bergerak berpusing ke, macam saya tunjuk contoh sebelum ni kan, produk berpusing saja kan. So boleh masukkan yang tu. Okay. Dan kemudian tekan selepas siap blok ni, dalam satu flow ni flow. Dalam flow ada content block. Dalam content block ni boleh masukkan lebih daripada satu content block. Contoh kat sini saya masukkan 3 content block. Semasa dia running nanti dia akan pilih. Kalau kita letakkan hook 1, dia akan pilih daripada 3, dia pilih 1 saja. Hook 2 daripada 3, dia pilih 1 saja. Sebab apa? Sebab kita nak supaya kita punya AI live host tu setiap kali dia live, next time dia live, dia tak akan ada sequence yang sama. Maksudnya macam flow yang sama. Sebab itulah kita buat cara macam ni. Sebab itulah kita guna content flow ni. Okay. Dan kemudian contoh saya dah siapkan dah semua. Hook 1, hook 2, hook 3 semua saya masukkan yang panjang-panjang dah. Cuma ni untuk gagasan, bukan yang acah buah ni. Okay. Dan kemudian saya pergi pada bahagian step kedua untuk director adalah director mode. Okay. Dekat director mode ni lah saya tentukan jenis mana saya nak director mode dia. Contoh director mode 2, jenis 2 ni untuk satu sahaja video. Okay. 2 dengan 4 ni untuk satu sahaja video. Tetapi kalau untuk 1 dengan 3, kita follow per block. Kita masukkan block dia, add sequence. Jadi dia akan ikut master sequence ni. Dia akan pilih satu video daripada hook 1, satu video daripada hook 2. Dia pilih satu. Dah habis, dia akan pergi ke atas. Dia akan pilih pula yang kita tak pilih tadi. So sebab tu saya cakap tadi, bila kita buat cara macam ni, kita tak akan nampak yang kita punya AI live host tu dia repeat benda yang sama. So kita sebab apa? Sebab kita nak elakkan TikTok detect yang ini adalah recording ataupun ini adalah macam sequence yang salah, yang tak betul lah. Maksudnya kita record, kita play balik yang recording punya. Okay. So kita dah setting dah semua ni. Dan kemudian kita pergi pada bahagian director logic. Tak perlu. Sebab apa? Sebab director logic ni still lagi dalam fasa testing lagi. So nanti mungkin dalam 2-3 hari lagi boleh guna dah director logic. Sekarang pun sebenarnya boleh guna, cuma takut ada hiccup lah, ada problem. Okay. Director logic ni pula untuk apa sebenarnya? Dia untuk kalau viewer count lebih daripada 100, apa jadi? Play flow mana? So bila ada view count yang lebih tinggi, dia akan play flow yang tu lah. So kalau tak nak, kita boleh delete lah. So ini director logic ni dia more to macam nak more to engage dengan user punya viewers. Kita nak sistem kita lebih pandai lah. View tinggi dapat ini, orang komen ini, dia terus bagi ini. So itu director logic. Okay. So untuk director dengan live overlay ni still lagi dalam fasa mata untuk tengok. Video trigger. Okay, video trigger ni kita nak bila orang komen something, contoh orang komen kat sini chat kan,
Ni kenapa dia naik, ni video trigger lah, ni video trigger saya dekat video. Contoh orang chat nak ke, ni ada nak. Bila cakap nak je, dia akan trigger video untuk play. Okay, so kita boleh setkan dekat sini dia punya size, dia punya width, dia punya ni lah, positioning dia kat mana. Kita boleh setting dia kat mana, kita boleh drag and drop je, senang. Dan kemudian kita boleh setkan, ni contoh saya setkan nak. Okay, kat sini add trigger group. Dan kemudian bila dekat trigger group ni, kalau contoh tuan-tuan nak dia trigger based on GIF, tuan-tuan boleh pilih. Ada rose, naik gambar rose. Ada money gun, dan naik gambar money gun, contohlah. Ataupun buat masukkan video money gun. Tapi saya nak keyword mesh. Saya masukkan, dia naik keyword ni, salah satu keyword ni dekat komen, auto dia akan play video. Add media, video. Saya ambil video. Kalau nak ambil gambar pun boleh, GIF pun boleh. So dia akan naik video lah. Ni tengok tu garis dia. Dalam video ni dia ada suara, jadi saya mutekan dia. Volume dia saya mutekan terus sampai bawah. Dan output dia saya loopkan video. Okay, so loop lah, dia akan sesi loop lah video ni kalau ada orang play komen kan. Ataupun contoh saya tak nak dia loop, saya buat finish video. Habis video dia akan tak ada dah video ni. So save trigger lah. Lepas tu dah siap, save trigger. Okay, contoh tengah play, sebab awak ada orang tengah komen keyword yang trigger. Ni nak contact. Okay, so dengan cara ni kita bolehlah mempengaruhi audience kita untuk membeli based on video yang kita dah set. Orang terliur cakap pasal perkasam, sedap lah perkasam ni, nak try lah. So dia akan try lah. Okay, video overlay sekarang kita dalam fasa testing lagi. Kalau nak guna dah boleh, tak ada masalah. Tekan je open overlay studio ni, terus dia masukkan image ke. Cumanya dia tak adalah trigger based on comment ke apa. Terus masukkan je. So dalam ni saya tunjukkan dah hidden zone, icon, community input, comment input. So that dalam nanti tuan-tuan masukkanlah gambar ke apa di ruang yang biru ni saja. Jangan masukkan dalam tempat yang merah ni. Contoh kalau ada promo ke apa boleh masukkan terus dekat sini. Okay, so kita back balik. Sekejap. Saya masuk semula dekat saya punya projek balik, reload semula. Laptop saya kat belakang dia ada buat task automation, sebab tu dia lambat sikit. Okay, so setting dah selesai. Dan kemudian so kalau tuan-tuan dah masukkan semua setting, dah settle lah setting tuan-tuan dan perempuan. Kemudian kita pergi pada bahagian lab. Okay, untuk lab ni kita nak test kita punya lip sync ni berapa lama. Sebab nanti contoh kita letak setting AI answer ni, kita onkan lip sync. Jadi untuk lip sync tu proses, kita perlu tahulah berapa lama masa yang dia ambil untuk dia proses. Okay, so kita nak tahu berapa lama masa dia ambil untuk dia proses tu. Okay, kita boleh pergi pada bahagian lab. Selain daripada proses ni, kita boleh juga buat content AI dekat sini. Okay, first kita pergi pada audio lab. Okay, dan kita boleh try. Okay, sekarang ni dia punya voice edit, dia follow kita punya setting dekat AI voice tadi. Dan kemudian generate voice ni, tuan-tuan boleh masukkan apa yang tuan-tuan nak AI ni bercakap. Contohlah saya buat ini. Hello, this is my audio lab. Feel bahasa Melayu pun boleh. Saya nak sambung je. To like, comment and share this live. Generate and preview. Then dia akan bagi audio lah. So ni. Hello, this is my audio lab test. Feel free to like, comment and share this live. Okay, so kalau nak save, tekan save. Contoh 12 ke, pandai-pandai lah save nama apa pun. So turun dekat bawah ni. Okay, so dekat lip sync nanti, kalau kita nak guna audio yang sama, kita download audio ni. Download image proxy. Contohlah 212 saya save. Dan kemudian dekat lip sync, tuan-tuan boleh pilih AI avatar yang mana satu tuan-tuan nak. Contoh saya pilih yang ni lah kan. Yang ni lah ini. Okay. Kemudian saya pilih drop audio. Saya ambil benda tadi, audio tadi. Dan saya tekan render output. Okay, kalau kita punya audio tu pendek, render kita akan cepat lah. Okay, dah siap. Okay.
Hello, this is my audio lab test. Feel free to like, comment and share this live. Okey, contoh kalau tuan-tuan nak buat video dengan ini je pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia dah cantik lah. Tekan download dan upload dekat TikTok tuan-tuan dan puan-puan. Okey. So itu adalah lab. Jadi kat sini kita boleh target lah. Okey, dalam masa berapa saat dia boleh generate video 6 saat ni dalam masa beberapa saat saja, 3 ke 4 saat. So kita punya voice tu akan cepat lah untuk AI jawab soalan kita tu. Okey. Contoh kat sekarang saya dah setting semua. Ini adalah contoh yang naik. Ini AI live saya. Lalu, sebab kalau rasa terlalu kuat, memang tak lalu. Ini Sebab tu bila jumpa pekasam yang rasa dia lembut dan kemas, memang terus simpan dalam kepala. Kalau dalam hati dah ada rasa nak cuba, jangan tunggu sampai live habis. Sebab pekasam ni dibuat secara homemade. Bila stok habis, memang kena tunggu batch seterusnya. So ini contoh, dah siap. Semuanya dah siap. Second adalah kita perlu add back kuning. Kalau kita tak add back kuning, TikTok akan detect dan TikTok akan tahan lah kita punya account. Okay, so boleh tekan ni, klik session lah. Contoh saya letak session, nama dia shop 11 dan tekan open. Dan kemudian akan terus masuk ke TikTok tuan-tuan dan puan-puan dekat sini lah. Okay, so boleh masukkan produk. Okay, produk tuan-tuan dan puan-puan. Add produk. Okay, dah add produk. Dah siap. Dah add produk. Tuan-tuan boleh tutup je bahagian ni ataupun nak biarkan terbuka tak apa. Nak tutup tak apa. Sebab apa? Sebab kita dah attach produk. Bila kita on je live, back kuning ni semua akan terus akan masuk ke kita punya TikTok live host kita. Okay, so saya dah masukkan produk saya. Saya tutup je. Saya pangkah je. Okay, dan kemudian saya pergi balik pada bahagian monitor. Okay, bila kita dah siap setting add yellow back dengan monitor, senang je pergi ke bahagian buka live studio TikTok. Okay, so dua software je. Satu AI Live Host, satu lagi TikTok Live Studio. TikTok Live Studio ni untuk apa? TikTok Live Studio ni adalah aplikasi daripada TikTok sendiri untuk kita live dekat TikTok menggunakan PC ataupun MacBook sebagainya lah. Okay, nak download dekat mana TikTok Live Studio ni? Nak download kat mana? Okay, ni saya delete dulu. Okay, tuan-tuan buka TikTok, pergi pada bahagian TikTok Live Studio, search je terus TikTok Live Studio, download. Okay, jadi dia akan detect lah tuan-tuan guna Mac ataupun guna Windows, download. Dan juga lepas download, tuan-tuan perlu login ke akaun tuan-tuan. Saya dah login ke akaun saya dah dapat live access. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan tak pernah guna TikTok Live Studio, live access ni tak ada untuk tuan-tuan dan perempuan. Kalau akaun tu, saya menggalakkan, okey, ini penting saya menggalakkan tuan-tuan dan perempuan untuk menggunakan akaun asing daripada akaun utama. Okey, macam saya cakap, kita menggunakan AI live dan juga automasi untuk live dekat akaun kita. Kemungkinan untuk kena ban, bukan kena ban, akaun takkan kena ban, tapi kemungkinan untuk TikTok TikTok strike ataupun TikTok halang daripada kita live menggunakan TikTok Live Studio ni tinggi. Jadi kita gunakan TikTok berasingan. Okey, sekarang pun tak silap saya, bawah 1000 followers pun dah boleh live. Tapi kita nak gunakan TikTok Live Studio, kita perlu dapatkan permission dia. Okey, so nak dapatkan permission dia senang je, ada trik dia. Okey, saya share dalam video seterusnya nanti macam mana kita nak dapatkan permission daripada TikTok untuk menggunakan TikTok Live Studio. Gunakan akaun lain, akaun berasingan. Okey, dan kemudian dekat sini, okey, sini saya tunjukkan, saya dah tambahkan ini adalah GIF. Maksudnya gambar tapi dalam bentuk GIF. So sebab tu tuan-tuan nampak macam ada pergerakan-pergerakan macam tu kan, sebab dia dalam bentuk GIF. Okay, dan saya adjust lah, kita boleh adjust sebagainya. Okay, dan kemudian kita boleh add source. Okay, add source ni kita boleh tambah window capture lah. Kita nak capture dekat kita punya sistem kita tadi, AI Live Host kita tadi. Add source. Okay, ini adalah yang tadi, yang kita punya monitor tadi. Saya tekan dan kita crop. Kita nak ambil bahagian video kita je, kita tak nak bahagian lain. Okay,
Kemudian boleh besarkan. Okay, gambar AI Live saya letak ke atas. Okay, saya besarkan. Okay. Okay. Kemudian selepas dah besarkan, make sure kita mutekan mic sebab kita tak nak suara kita masuk. Dan kita menggunakan audio daripada PC ni untuk masuk ke dalam dia punya TikTok Live Studio ni. Okay, macam mana? Pergi balik dekat AI Live Host, unmute dia. Dengan harga RM1 Malaysia, dia tengah bercakap sekarang. 30 memang jimat sebelum live, untuk make sure rumah. tekan Sambil tu, start Kak brain. Siti nak, kalau rasa ada kawan atau keluarga yang suka lauk Dan kampung, kemudian tolong dah share start live brain. ni dengan mereka. Dekat Mana tahu sini ini pula, lauk yang mereka TikTok Live cari-cari Studio selama ni. go live. Tak perlu paksa diri beli. Tapi kalau hati audience dah rasa control, nak make sure cuba, semua on. itu selalunya Dan tanda selera masukkan, kita sedang bercakap. Kak pastikan Siti memang kategori recommend shopping korang sebab kita dengan masukkan perasaan beg kuning. Dan masukkan nama di Ramai kita punya orang live. salah faham pasal Go pekasam. live. Ingat mesti masin sangat, masam kuat, bau menyengat. Tapi Selepas sebenarnya go live, pekasam yang dibuat dengan betul, dekat rasa dia kita punya seimbang, sistem, tak agresif, tekan tak start live memenatkan lidah monitor. bila digoreng, Make sure ikan setting. elok dan tak hancur. Yang Kak Siti perasan, pekasam ni sesuai untuk orang Make sure yang baru nak setting cuba. dekat kita Tak punya ada live rasa connection ni, ekstrim. saya adjust dulu. Anak-anak boleh makan, Maksudnya orang akaun tua kita pun live tu selesa. lah, Ini bukannya jenis lauk akaun yang lain. bila makan, tak rasa serik, malah rasa nak tambah nasi. Terus terang juga, pekasam ni memang Kak Siti dah recommend connect, untuk simpan stok monitor. dekat rumah. Make Hari sure penat, hari malas open masak, kita punya hari sistem tak ni. sempat ke Dan make pasar, sure pada goreng bahagian monitor sekejap, sebab 5 kita dah minit capture siap, dia bahagian tapi rasa monitor. dia macam masakan orang lama yang Dan penuh buka sabar. balik TikTok Live Studio. Stok dibuat terhad Tengok sebab balik, ini okey, homemade. semua dalam- Kak dalam Siti selalu okey. cakap, lauk macam ni bila habis memang saya kena tak tunggu. masukkan sim. Jadi kalau tengah dengar sekarang Sim dan rasa tak ke bawah sesuai dengan lagi. selera sendiri, jangan tunggu lama sangat. Okey. Pekasam yang elok sebenarnya bukan yang rasa dia kuat, tapi yang seimbang. So, Bila jadi kalau makan ada dengan orang nasi check dekat panas, kita punya rasa TikTok dia ni, menyatu. dia akan naik Tak lah buat dekat tekak sini. kering, tak buat Dan hidung rasa AI Live Host menyengat. kita akan Kak jawab Siti semua soalan sendiri tu. jenis cerewet Okey, sebab sikit kita dah pasal connectkan lauk, live kena sebab kita. kalau rasa terlalu kuat, memang tak lalu. Sebab tu bila jumpa pekasam yang rasa dia lembut dan kemas, memang terus simpan dalam kepala. Yang Kak Siti suka, pekasam ni jenis tak menyusahkan. Tak perlu basuh, tak perlu tunggu lama. Goreng terus. Kalau nak naikkan selera, masuk bawang dan cili. Bau dia cukup-cukup, bukan bau yang buat orang lari dapur. Bunyi dia masa kena minyak pun dah cukup buat orang jenguk. So Kak itu Siti saja selalu untuk pesan, video ni. kalau Saya nak beli lauk tunjukkan tradisional, dekat jangan terus full ambil saya banyak. live Cuba ni. dulu. Rasa Dan dulu. macam mana Tengok apa sesuai yang dengan terjadilah selera bila saya sendiri komen atau nanti. tak. Okey, Sebab itu saja selera untuk orang video kali lain ini. tak Terima sama dengan kasih. selera kita. Yang penting